Bayangkan, 2000 tahun dulu, manusia mungkin dah ada bateri elektrik. Bunyi macam mustahil kan? Tapi inilah misteri sebenar yang dikenali sebagai Baghdad Battery. Objek ni ditemui di Iraq sekitar tahun 1930-an, berbentuk bekas tanah liat biasa, tapi bila dibuka, dalamnya ada rod besi dan silinder tembaga. Kombinasi yang sangat pelik untuk zaman tu. Yang lagi mengejutkan, bila saintis cuba isi cecair berasid seperti cuka atau jus lemon, objek ni sebenarnya boleh menghasilkan arus elektrik kecil. Persoalannya sekarang, untuk apa manusia zaman purba guna elektrik ni? Ada teori mengatakan ia digunakan untuk electroplating, iaitu teknik menyadur logam dengan emas atau perak. Seolah-olah mereka dah ada teknologi moden ribuan tahun dulu. Tapi masalahnya, tiada bukti jelas proses ini digunakan pada masa tu. Lagi pelik, ada juga saintis yang percaya objek ini sebenarnya bukan bateri langsung. Mungkin sekadar bekas simpanan atau alat ritual biasa. Jadi sekarang, kita ada satu objek yang boleh hasilkan elektrik, tapi kita tak tahu kenapa ia wujud. Sampai hari ini, Baghdad Battery masih jadi misteri yang buat saintis garu kepala. Persoalannya, adakah manusia purba sebenarnya lebih maju dari yang kita sangka? Atau ini cuma kebetulan yang disalah tafsir? Jangan lupa like, komen dan share.